Bersama dengan saya hari ini adalah calon dekat Cembung, calon AMK, Danish Nazran Murad, yang dikatakan pergi ke Semuk Kotila. Tiba-tiba balik bertanding pula jadi calon PRN. Orang cakap awak ni tunggal agama lah, gunakan Semuk Kotila, tiba-tiba sekarang balik famous jadi calon PRN pula dekat Negeri Sembilan. Famous ke? Boleh lah. Boleh lah kan. Okay. Banyak lagi famous kan. Tapi itulah kalau Sumut pun kita dah langgar, kita langgar UMNO kat sini. Okay. Kalau dekat tempat ni, tempat BN ke tempat PH sebenarnya? Ini tempat BN. Okay, untuk pengetahuan awak kan, sini dia punya calon Barisan Nasional dah 4 penggal. 4 penggal. Cari penggal kelima. So ini kita panggil Black Zone. Black Zone, dia zone hitam, lagi pekat. Okay. Tapi you dah langgar Israel sebelum ni. You pernah langgar Israel. Pernah langgar lah. I bukan nak menyamakan dengan Israel. Tapi kalau you berani dekat Sumut, you berani dekat sini, boleh tak you beritahu kat viewer kita, apa kelebihan you sebagai calon? Apa background you sebagai calon? Okay, background sebab background saya ni sebagai humanitarian activist. Okay. So, kalau you tahu, kalau humanitarian activist ni, kalau kawasan risiko ni memang kena masuk. Okay. So, you nampak tak dia punya similarity kat situ kan? So, in humanitarian zone perang, konflik zone kita masuk. Why not kalau dalam politik black zone kita tak masuk? Okay. Jadi, you ada tak macam kisah-kisah yang you rasa menarik? Sebab bagi I, in order untuk orang jadi calon wakil rakyat, maksudnya you nak bantu orang. You daripada background humanitarian, you dah banyak pergi NGO. Dalam negara je ke luar negara juga? Luar negara juga. Dekat mana? Yang selalu pergi? Yang saya cakap yang saya bawa balik daripada Afrika. Okay. Dekat you Tanzania. Buat apa kat sana? Okay, dekat Tanzania, waktu Raya Haji, saya buat Raya Haji kat sana. So kita sembelih semua. Dan satu pengalaman menarik, daging tu kat sana macam emas. Okay. Betul? Emas ni orang berebut. Kat sana kita nampak ni. Padahal kalau kita tengok raya korban kat Malaysia ni, daging bersepah, berebut sampai buang apa semua. You see kita nampak social gap tu macam mana. Even though Tanzania tu, dia negara yang kita kata one of the developed compared to dengan other African countries. Tapi, you know, the social gap tu sangat ni. Dan bila kita tengok kan, kat Malaysia orang membazir, buat apa semua daging ke sana sini. Tapi kat sana is very different story lah. That's why yang saya rasa kan, what if kalau saya boleh turun dekat kawasan ni untuk buat benda-benda ni, kenapa dekat kawasan kita kata you enter the politic zone, you tak boleh buat benda-benda macam ni? Yang lebih menariknya, I rasa because you dah familiar dengan situation membantu orang, membantu rakyat. Is that the reason why you choose untuk bertanding dekat Cembung? Dulu, bila kita buat social work kita kata social work kita boleh bantu banyak orang. Tapi kadang kita punya kapasiti terhad sebab you don't have the power. Tapi saya fikir mungkin dengan bila you masuk politik, you ada power, mungkin you boleh bantu banyak orang. Okay. Kalau cakap pasal power ni, memang orang kata PH dah menjadi kerajaan. Dekat sini pun dah jadi kerajaan. Barisan Nasional pun bersama-sama jadi kerajaan dekat Negeri Sembilan. Tapi saya lihat ada macam orang kata kegusaran lah ataupun ada masalah dalam bekerjasama dekat area sini Cembung. Ada tak masalah yang macam tu berlaku sama di sini? Okay, before this kan, kita bersetuju untuk bentuk perpaduan PH dan Barisan Nasional, BN. So jadinya, menjadi satu masalah kalau kita tengok dalam beberapa program yang ada kat Cembung ataupun Rembau. Masalah incumbent tu, contoh let's say, you say kau kata perpaduan, tapi kenapa program kau tak bawa tak bawa sekali image MB Menteri Besar Negeri Sembilan siapa sekarang? Bawah Parti Keadilan. Datuk Seri Hamidun Harun. Kenapa tak bawa wajah dia sekali? Dan juga kenapa dia tak bawa wajah siapa, Tok Mat? I think bawa dia wajah Tok Mat lah kot. Sebab dia ahli Parlimen Rembau kan. Dan juga dia incumbent Datuk Zaiful Bahri. Dan satu lagi, kenapa you tak bawa Malaysia Madani punya, kan itu slogan kita. Every era pemerintahan tu ada dia punya slogan. Sekarang slogan Malaysia Madani, kenapa tak bawa image tu? Jadi nampak memang ada perpecahan ataupun kita panggil ni lah riff lah. Ada dekat riff. Sini dia menunjuk ada politik lembut. Secara orang kata soft lah. Soft lah, you nak tolak sikit. Tapi kalau boleh
You ceritakan dekat kita punya penonton, kenapa sebenarnya Negeri Sembilan ni tiba-tiba PRN pula ni? Apa yang jadi? So okay, kita tahu apa yang jadi kat Negeri Sembilan ni berapa bulan lepas. Uh-huh. So pasal isu adat dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya pada ini saya kata atas dasar pendapat peribadi. Uh-huh. Benda ni telah mungkin dirancang lebih lama sebelum tu, sebelum execution tu. Uh-huh. Jadi kita ni dekat Negeri Sembilan di bawah pimpinan Pakatan Harapan dan juga MB kita pun orang Parti Keadilan. So kita dah ada banyak lah kita kata kejayaan yang kita dah buat, apa yang kita dah bantu dah untuk masyarakat Negeri Sembilan ni dah banyak. Tetapi mungkin kita kata power struggle tu. Uh-huh. You know, ada someone yang nakkan benda ni berlaku, the power struggle tu. So I think diorang ni backstabbing kita lah. Okay, so atas sebab faktor tu ke you bertanding dekat sini? So bertanding tu atas sebab yang pertama kita nak tunjukkan AMK ni kita ni kekuatan, kita ada kekuatan kita sendiri. Yang kedua, kita tahu orang muda ni rebellion. Okay. Lagi susah cabaran tu kita akan masuk. Okay, betul? Saya setuju. So jadinya bila kepimpinan kata AMK okay, you bertanding dekat Cembung, kawan saya dekat Rantau, ada dekat Palung dan ada dekat Pertang. Uh-huh. Pertang lawan Tok Jalal. Uh-huh. Saya lawan dengan incumbent Datuk Zaiful Bari 4 penggal. Uh-huh. Dr. Azwal Hakim lawan dengan Tok Mat. Uh-huh. Zahin lawan dengan penyandang dia. You know, kita lawan Giant tau. Okay, parti kata okay MK, you fight the Giant. Okay, kita go fight the Giant. Ni you kalau nanti jadi terkorban awal, you rasa akan effect you tak secara mentally kan? Baru masuk politik dah kalah kan? So, saya katakan kalau cerita pasal kalah menang adat lah. Kita kata kalah menang tu adat. Okay. Tapi kalau kita tengok senior kita dalam Parti Keadilan, siapa yang kalah paling banyak? Uh-huh. Saya boleh sebut nama satu orang, nama dia Hassan Karim. Okay, betul. YB Hassan Karim. You tengok dia kalah berapa banyak. Uh-huh. Berapa banyak dia kalah. Dia menang 18, parti dia menang lagi. Uh-huh. You know, kadang-kadang kita kata kekalahan tu membina kekuatan kita. Oh, kita tahu macam mana kekuatan kita kat mana dan sebagainya. Tapi AMK ni is a long way lagi. Dia banyak lagi jalan ke depan. Uh-huh. You tadi cakap calon dekat sini dah 4 tahun Barisan Nasional pegang Cembung ni. 4 penggal. 4 tahun pula. 4 penggal dia pegang Cembung ni. Tapi ada tak masalah yang you rasa, lah kalau you cakap masalah, Barisan Nasional pun kerajaan, PH pun kerajaan. Tapi ada tak masalah yang ketara yang penduduk dekat Cembung ni hadapi dan YB dekat sini just boneka, tak buat apa-apa? Bila saya turun ke ground kita buat kempen dan sebagainya, kita dengar lah keluhan-keluhan tu. Contohnya sebab Rembau ni dia tanah adat. So dia banyak gunung ganang. So, antara masalah utama adalah masalah gangguan hidupan liar. Kera masuk rumah, beruk masuk. Tapi yang luar pertikaikan peranan YB ni macam mana nak mengekang masalah ni sebenarnya. Ada masalah yang dah berlarutan lama. Contohnya macam dulu yang saya ada dengar waktu saya turun kempen tentang kilang yang dekat dengan highway tu. Pencemaran bau dan sebagainya. Dan ada, itu antara kita kata isu-isu lokaliti yang memang sentiasa bermain lah. Dalam kita kata masyarakat tempatan ni. Tapi benda ni dah lama sangat ni cakap ni. Mungkin pada mereka bila PH menampilkan wajah muda, mungkin ada satu idea baru yang nak dibawa lah. Dia kata dalam andai kata dipilih nanti. Okay. Andai kata you dipilih. Okay. Apa benda yang kan PH ni dikenali sebagai reformasi. Apa reformasi yang you nak buat dekat Cembung? Yang pertama, sebagai calon MK, calon paling muda, kita belia. Bila kita belia, kita cuba nak perkasakan suara belia. Dalam Cembung, institusi pendidikan banyak. Institusi pendidikan banyak. Kita ada IKBN, kita ada KKTM, kita ada UiTM. Tapi macam mana pelajar ni kita nak salurkan kemahiran mereka ni pada Cembung. Okay. So jadinya antaranya adalah kita pemerkasaan suara belia itulah. Let's say kalau kita ada kolej kemahiran kita ada ni. So diorang ada teknik-teknik. Kita kata kemahiran teknik ni yang kita boleh gunakan dekat Cembung ni. Contohnya mungkin kita boleh bangunkan lagi satu, kita kata let's say inisiatif untuk bangunkan kawasan perindustrian Cembung. Kita ada kawasan perindustrian. Tapi dengan kemahiran diorang ni, kita boleh gunakan ataupun bangunkan lagi kawasan perindustrian. Kita ada kilang Nestle. Tapi itu pun tak cukup. Mungkin ada lagi
kita kata kawasan-kawasan pembaharuan yang perlu dibuat. Sebab tu bila saya kata macam ni, bila kawasan tu dibangunkan, peluang pekerjaan tu akan ada untuk anak-anak tempatan. Alright. Sebab stigma orang Rembau adalah kawasan pekan orang penjen. Jadi dia ramai golongan yang berusia. So pembangunan tu tampaknya adalah belia. Jadi belia tu perlu dibawa balik letak di sini. Satu adalah berkaitan dengan belia, pekerjaan, and then what's more? Okay, untuk golongan yang berusia, kita baru peluncuran manifesto harapan. Dan kita tak tinggalkan juga suara golongan yang lain. Dalam tu ada sebut warga emas akan dapat bantuan per tahun. Umur 70 ke atas akan dapat RM300. Umur 65 hingga 69 dapat RM250. Jadi inisiatif kita kata skim sejahtera rakyat ni kita akan teruskan. Dan kita akan tambah baik. Cakap yang baru lahir akan dapat ada skim-skim dia. Boleh you nak tarik minat anak muda. Cuba you beritahu sikit inisiatif kerajaan negeri untuk anak muda sekarang dan apa yang bakal diubah lepas ni. Okey, kalau kita kata dalam skim untuk anak muda, okey, di peringkat nasional kalau kita nak buat contoh pinjaman mikro apa, kita ada tekun 24 jam. Itu daripada agensi kerajaan. Tapi kalau siapa nak sama belajar, Negeri Sembilan akan dapat komputer riba dan sebagainya. Itu adalah kita kata kesinambungan daripada dasar yang dah ada. Jadi kepada anak muda tu, why not sebelum rasa nak mengkritik ataupun nak memahami lagi, you boleh buka manifesto tu dan baca. Sebab memang pemberian komputer riba dan sebagainya. Kita tengok kat thread ada yang dah buat, kita kata apa, unboxing laptop yang dapat daripada kerajaan Negeri Sembilan dan sebagainya. Itu menunjukkan kesinambungan kejayaan pada penggal lepas. Jadi yang baik-baik tu kita teruskan. Dan yang mana yang kurang kita tambah baik. Jadi kepada anak muda Negeri Sembilan ni, yang ni lah yang perlu disokong. Kepimpinan yang sekarang ni, kekalkan kepimpinan Pakatan Harapan di peringkat kerajaan Negeri Sembilan ni. Sebabkan alang-alang you anak muda kan nak tanya soalan panas lah. Kalau macam politik old school ataupun politik lama, diorang asyik bangkitkan tentang isu bangsa, isu agama. Walaupun you orang Melayu, you juga orang Islam betul. Adakah you rasa sentimen ini masih lagi relevan pada masa kini? Sejujurnya pada pendapat saya, benda ni dia bukan tidak relevan. Tetapi kadang-kadang ada orang yang bawa pada salah tempat dan salah masa. So bila contoh salah masa apa? Isu ni kadang naik waktu pilihan raya. Waktu lain ada. Tapi kadang-kadang yang sokong ni pun kadang-kadang ada yang tak faham konteks. Jadi pada saya sebenarnya isu ni bukanlah tidak relevan, tapi dia akan pergi kepada isu yang sekunder lah, dia bukan primer. Sepatutnya untuk kita bergerak ke depan, benda-benda yang macam ni bukan kita perlu tinggalkan. Kita ambil maklum, tetapi yang penting bagaimana mencari solusi, bukan tambah lagi api. Masalahnya yang kita kata traditional method ni, diorang tambah minyak lagi. Tambah minyak sebab itulah benda yang paling mudah untuk dapat undi sebenarnya. Berbanding kita Pakatan Harapan dan juga keadilan, kita membawa satu dasar yang progresif. Dasar yang progresif, macam mana kita nak bangunkan semula masyarakat. Tapi benda tu memerlukan pemahaman. Let's say, kita kata mudah dalam kita nak bangunkan dasar slogan Malaysia Madani tu, macam mana nak fahamkan orang. Itu dia ada makan masa. Tetapi kalau kita teruskan usaha, saya rasa tak mustahil orang akan faham apa yang dibawa dalam slogan Malaysia Madani dan apa yang dibawa oleh Pakatan Harapan sebenarnya. Okay, untuk you punya pengundi, you boleh bagi sebab kenapa kena undi? Tengok sana Okey. Sini. Okey. So kepada pengundi-pengundi khususnya di Negeri Sembilan dan juga Dun Cembong, sila turun mengundi pada 1 hari bulan 8 2026 kerana mengundi adalah hak anda dalam pesta demokrasi di negara kita. Jadinya tunaikan hendak turun mengundi, tetapi sebelum memangkah, fikirkan tentang apa yang perlu kita lakukan, kejayaan yang perlu kita kekalkan di Negeri Sembilan ini. Jadi saya Danish Nazam Murad menawarkan diri menjadi calon ataupun insya-Allah jika terpilih menjadi adun bagi Dun di Cembong ini, anda boleh memilih calon nombor 1 di Cembong. Dan juga sokonglah kawan-kawan saya yang lain yang bertanding dalam pilihan raya Negeri Sembilan kali ini.